Tahu tak, orang Jepun dulu-dulu sebenarnya benci dengan kopi. Mereka tak suka pun minum kopi. Tak macam orang Jepun zaman sekarang. Ni adalah cerita macam mana Nestle masuk jual produk kopi dekat market Jepun. Nestle masa mereka nak masuk ke market Jepun, mereka dapati mereka gagal untuk jual kopi kepada orang Jepun. Dan disebabkan kegagalan ni, Nestle ambil keputusan untuk upah seorang konsultan, pakar psikologi untuk buat analisa, untuk buat kajian. Hasil daripada kajian pakar psikologi, mereka dapati orang Jepun ni dia tak ada memori minum kopi masa kecil-kecil. Jadi disebabkan dia tak ada memori, tak tahu rasa kopi, tak pernah rasa kopi, jadi susahlah nak jual kopi dekat orang Jepun ni kan. Jadi hasil kajian daripada pakar psikologi ni, mereka keluarkan satu strategi di mana mereka kena target market kanak-kanak dahulu sebelum jual kopi kepada orang dewasa. Macam mana jual kopi kepada kanak-kanak? Kanak-kanak mana boleh minum kopi, tak sesuai kan. Jadi apa mereka buat? Mereka keluarkan produk untuk kanak-kanak berperisa kopi. Lama-lama bila budak-budak tu membesar menjadi orang dewasa, barulah Nestle masuk market tu memperkenalkan produk minuman kopi. Apabila orang-orang Jepun yang dulu kanak-kanak dah pernah makan gula-gula kopi ni, mereka membesar, mereka ada memori rasa kopi yang sedap tu, jadi mereka mula menjadi pelanggan Nestle, membeli pula produk-produk kopi Nestle. Cerita dia sebenarnya kadang-kadang bila kita nak push produk tu, tak dapat push, produk tu sendiri belum ada demand. Bila tak ada demand, macam mana? Kita kena educate, orang panggil sebagai create demand lah. Tapi cost nak create demand ni besar. Kalau belajar sesuatu, cuba komen apa yang anda belajar di ruang komen.